Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah tamadun yang lahir di tengah-tengah gurun pasir boleh jadi salah satu kuasa paling berpengaruh dalam sejarah dunia? Hari ini kita akan patah balik masa dan bongkar kisah epik di sebalik kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Hai semua, kita teruskan ke subtopik seterusnya iaitu 8.2. Okey, dalam perkongsian kali ini kita akan menyelami satu kisah yang memang luar biasa. Satu perjalanan yang bermula dengan hanya seorang insan tapi kemudian ia berkembang merentasi benua dan mengubah dunia untuk selamanya. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 babak penting yang akan kita lalui. Kita akan mulakan dengan kisah permulaan seorang rasul. Kemudian kita tengok macam mana Islam mula tersebar. Lepas tu kita masuk ke zaman Khulafaur Rashidin. Kenali kerajaan-kerajaan Islam yang hebat. Dan akhir sekali kita akan siasat apa sebenarnya faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan yang begitu gemilang ini. Dah sedia? Jom! Cerita kita bermula di kota Mekah. Di sinilah lahirnya seorang insan yang akan mengubah sejarah iaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menariknya, sebelum baginda menerima wahyu lagi, kepribadian dan watak baginda tu dah pun dikenali dan dihormati ramai. Kalau kita tengok garis masa di kehidupan awal baginda memang penuh dengan cabaran. Lahir je pada tahun 570 Masihi, umur 6 tahun aja dia yatim piatu. Tapi di bawah jagaan bapa saudaranya Abu Talib, baginda bukan sekadar membesar, tapi baginda jadi seorang pedagang yang sangat berjaya dan disegani. Sebab apa? Sebab jujur dan cekap. Inilah yang akhirnya membawa kepada perkahwinan baginda dengan Siti Khadijah. Dan inilah kuncinya. Inilah sifat-sifat yang membuatkan baginda begitu dihormati jauh sebelum menjadi seorang Nabi. Siddiq, maksudnya sentiasa benar dan jujur. Amanah, maknanya boleh dipercayai 100%. Tabligh, menyampaikan ajaran. Dan fatanah, seorang yang sangat bijaksana. 4 sifat inilah yang jadi asas kepribadian baginda. Jadi persoalannya, dengan kepribadian yang begitu hebat, macam mana detik yang mengubah segala-galanya itu berlaku? Macam mana semuanya bermula? Semuanya bermula dengan satu perkataan. Satu je, Iqra. Maksudnya, bacalah. Bayangkan, wahyu pertama yang turun daripada Tuhan bukanlah arahan untuk berperang atau beribadat, tapi arahan untuk membaca, untuk mencari ilmu. Dari sini, kita dah nampak ilmu pengetahuan adalah teras kepada tamadun ini. Sejak dari hari pertama lagi. Okey, bila wahyu pertama dah turun, misinya pun bermula. Tapi, macam mana mesej yang diterima oleh seorang individu ni boleh tersebar dan menjadi sebuah gerakan global? Jom kita lihat fasa seterusnya. Satu fasa yang penuh dengan cabaran, strategi dan juga peluang. Ada 2 fasa yang sangat berbeza kat sini. Mula-mula di Mekah, strateginya senyap-senyap. Selama 3 tahun, dakwah hanya disampaikan kepada keluarga dan kawan-kawan yang paling rapat. Tapi, selepas peristiwa hijrah ke Madinah, ceritanya terus berubah. Dakwah jadi terbuka. Dan yang paling penting, sebuah komuniti dan negara Islam yang pertama mula dibentuk. Dan di Madinah inilah lahirnya satu dokumen yang sangat revolusioner. Piagam Madinah. Ini bukan setakat senarai undang-undang biasa tau. Cuba bayangkan, ia macam perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Dan yang hebatnya, ia bukan saja untuk orang Islam. Ia menjamin hak semua penduduk, tak kira apa kaum atau agama mereka. Satu konsep yang sangat ke depan pada zaman itu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, legasi dan kepimpinan Islam tak terhenti. Ia diteruskan pula oleh 4 orang sahabat baginda yang paling rapat. Dan zaman inilah yang kita kenali sebagai zaman Khulafaur Rashidin. Apa tu Khulafaur Rashidin? Senang cerita, khalifah tu maksudnya pengganti. Mereka lah yang diberi amanah untuk menyambung tugas pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang telah diasaskan oleh Nabi. Setiap khalifah ni ada peranan unik dan sangat penting. Tengok ni, Sayyidina Abu Bakar. Tugas pertama beliau adalah untuk menyatukan semula umat yang mula berpecah. Lepas negara dah stabil, datang pula Sayyidina Umar yang mula meluaskan pengaruh Islam ke wilayah baru macam Iraq, Syam dan Mesir. Sayyidina Uthman pula menyambung lagi usaha tu sampai ke Parsi dan Byzantium. Dan akhir sekali, Sayyidina Ali. Beliau fokus untuk pastikan negara yang dah besar ni kekal stabil dan makmur. Dan dari sini, cerita jadi lagi besar. Daripada sebuah negara kota di Madinah, tamadun Islam berkembang menjadi empayar-empayar gergasi yang bukan saja memerintah wilayah yang sangat luas, tapi sumbangannya kepada peradaban dunia memang tak ternilai. Kita ada 3 gergasi utama yang muncul. Pertama, Kerajaan Umayyah
Mereka lah yang jadi pintu masuk Islam ke Eropah melalui Sepanyol. Lepas tu, kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Yang ni memang terkenal. Baghdad jadi pusat ilmu dunia dan dari sinilah bermulanya zaman keemasan Islam. Dan akhir sekali, kerajaan Turki Osmania, sebuah kuasa besar yang pengaruhnya terasa dari Eropah Timur sampailah ke Rusia. Jadi, mesti kita tertanya-tanya kan, macam mana semua ni boleh berlaku? Kenapa tamadun ni boleh berkembang dengan begitu pesat dan berjaya? Apa rahsianya? Apa resepinya? Okey, kejayaan ni bukan nasib tau. Ada resepi di sebaliknya. Ada 5 bahan utama. Pertama, prinsip hidup yang seimbang. Kejar kemajuan dunia, tapi jangan lupa akhirat. Kedua, prinsip kesamarataan dan keadilan untuk semua, tak kira bangsa. Ketiga, diplomasi yang bijak dengan kuasa luar. Keempat, jaringan perdagangan yang luas. Pedagang ni bukan cuma bawa barang, tapi mereka bawa idea dan dakwah sekali. Dan yang terakhir dan mungkin paling penting, sikap terbuka dan toleransi. Jadi, sampailah kita ke penghujungnya. Kita dah nampak macam mana prinsip kesamarataan, keadilan dan keterbukaan menjadi kunci kejayaan tamadun ini selama berabad-abad. Persoalan untuk kita renungkan hari ini, adakah prinsip-prinsip yang sama ini masih relevan untuk kita amalkan dalam membina sebuah masyarakat yang maju dan harmoni sekarang? Apa kata anda? Fikir-fikirkan.